Selamat datang ke Ngopi bersama saya Daniel Teo di studio Channel 10 Malaysia. Hari ini kita menjemput seorang tetamu khas untuk bercakap tentang masa depan dan digital Malaysia dan bakat-bakat yang diperlukan supaya masa depan digital tersebut cerah. Jadi bersama saya hari ini di studio Profesor Dr. Isman Nizan Ismail, pengarah Pusat Permata Pintar Negara Universiti Kebangsaan Malaysia. Selamat datang, Prof. Selamat datang. Terima kasih, Daniel. Ya, jadi saya difahamkan pasal Pusat Permata Pintar ni sebuah sekolah atau college untuk budak-budak genius lah basically kan. Tapi sebelum kita ke situ, mungkin Prof boleh perkenalkan diri sedikit kepada penonton studio Channel 10. Terima kasih, Daniel. Alhamdulillah, pada pagi ini saya dapat bersama-sama untuk berkongsi pandangan dan juga idea berkaitan dengan Pusat Permata Pintar. Seperti mana yang Daniel minta tadi, saya sebenarnya bermula sebagai seorang pelajar di UKM pada tahun 1888 ke 1992 lah. Kemudian saya melanjutkan pelajaran ke United Kingdom di Scotland, di Edinburgh University of Scotland dan bidang bioteknologi selama 3-4 tahun. Kemudian kembali semula ke UKM pada 1997 dan dari situ mulalah karier akademik saya dalam bidang bioteknologi. Jadi saya dah sekitar, kalau kita lihat sekarang ni dah sekitar 30 tahun saya telah berimbang dengan UKM. In fact, Daniel, I'm looking for retirement sebenarnya. Another 3 or 4 years kan, because tak lama. Muda lagi tak? Ya, alhamdulillah kan. So dari segi kepimpinan juga saya telah diberi ruang banyak oleh UKM lah. Sekitar dalam kepimpinan ataupun pentadbiran UKM ni saya telah berada sekitar lebih kurang dalam 13 atau 14 tahun ya. Bermula di peringkat fakulti, kemudian saya juga dipindahkan ke Central di UKM, beberapa PTJ di UKM, di berpusat saya juga terlibat sebagai pengarah dulu di RMC ataupun Pusat Pendidikan, Pengurusan Pendidikan lah di UKM. Biasa dekat mana-mana pun dibagi RMC, kemudian saya juga menjadi pengarah di Institut Pendidikan dan juga berpindah balik ke RMC. So di RMC saya selama sebenarnya. So bidang saya ni dari segi pentadbiran saya suka melihat kepada aspek pengurusan pendidikan dan inovasi di UKM. That's why saya diberikan peluang oleh UKM. Kemudian akhirnya saya landed di Pusat Permata Pintar. So terima kasih kepada pengurusan UKM yang memberikan saya ruang dan peluang untuk saya menjadi seorang pengarah di Pusat Permata Pintar. So the term is actually 2 years saja. Dah setahun. So it's going to be another 1 year lah saya bersama di sebagai pengarah di Pusat Permata Pintar. Daniel. Jadi saya bila mula-mula saya Google lah pasal Pusat Permata Pintar ni, saya ada satu perasaan yang agak luar biasa sebab saya tak pernah tahu Malaysia ada sekolah macam tu kan. Untuk budak-budak yang luar biasa pandainya, IQ dia mungkin kita seumur hidup tak akan sampailah level tu kan. Tapi kita cuba nak faham kan. Jadi hari ini kita jemput pengarah pusat tu untuk datang bersama. Prof boleh jelaskan sedikit tentang Pusat Permata Pintar ni? Terima kasih Dina. Ya, Pusat Permata Pintar ni sebenarnya ditubuhkan pada 2009 ya. Seperti yang Dina kata tadi, kita nak fokus kepada pelajar-pelajar yang pintar berbakat. Jadi pelajar-pelajar ini sebenarnya mengikuti program seperti mana sekolah-sekolah yang lain. So mereka ini bermula dengan tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Tapi di Pusat Permata Pintar kita tak panggil mereka tingkatan 1 dan 5. Kita panggil mereka asas 1 sehinggalah kepada tahap 2. Because kerana mereka dipintar, kemasukan mereka juga melalui beberapa ujian. Kalau saya boleh ringkaskan, mereka akan melalui beberapa ujian UKM 1, UKM 2 dan UKM 3 lah. Dan seperti mana yang Dana kata lah, dia orang ni pintar. So IQ dia orang ni biasanya kita pastikan mereka melepasi 130. Kalau saya pun Dana, saya rasa saya tak sampai 130. Maybe less than that. Tapi pelajar-pelajar ini mesti mencapai IQ 130 dan dari segi umur mereka dan segi keintelektualan mereka ini is plus 3. Sebelum masuk, kalau mereka itu mengambil peperiksaan 11-12 tahun, mereka mempunyai pemikiran umur mereka 15 tahun. Tadi? Plus 3. Okey. So maksudnya at least ada yang budak-budak yang muda juga. 11, 12 macam tu. Betul. Itu saya kata tadi, bila kita katakan pelajar ni kita tak panggil dia masuk tingkatan 1. Kita panggil dia asas 1. Because kita asas 1 tu it can be masuk pada umur 11 tahun. It can be mereka masuk pada umur 12 tahun dan yang biasa di sekolah biasa ni mereka masuk semasa mereka umur 13 tahun. Itu beza ni di antara Pusat Permata Pintar dengan sekolah yang biasa. Kita panggil asas 1 sehingga tahap 2. So tahap 2 mereka tidak semestinya berumur 17 tahun. Kalau SPM tingkatan 5 17 tahun kan. Tapi because mereka ni pintar,
mereka boleh lompat ataupun jam tahun. Jadi mereka boleh berada tahap 2 semasa umur mereka 16 atau 15 tahun. So itu beza dia. So ini program-program Pusat Permata Pintar ini seperti yang saya katakan tadi, program ini memang telah dimoldkan ataupun dicipta untuk melaksanakan program pendidikan bagi pelajar-pelajar yang pintar dan berbakat. Jadi mereka ini sebenarnya mempunyai program seperti juga sekolah harian biasa, tetapi struktur mereka ini kita panggil some of them kita panggil compacting program dan juga acceleration program dan juga enrichment program. Ini intipati program yang penting yang mengisi perjalanan ataupun pelaksanaan program pendidikan pintar di Pusat Permata Pintar. Form 1 to Form 3 mereka dah habis syllabus mereka. So you can imagine that. Tapi we know that they are capable of. Mereka boleh bahawa syllabus yang biasanya habis Form 5, tapi semasa mereka berada di asas 3 ataupun tingkatan 3, mereka dah selesai program SPM. Jadi bila mereka masuk ke tahap 1, tahap 2, ataupun kita panggil tingkatan 4, tingkatan 5 lah, sekolah biasa, so mereka akan menjadi kursus-kursus foundation ataupun kursus-kursus prayu. So you can imagine that. Selepas mereka selesai di asas 3, complete dengan syllabus SPM, bila mereka masuk ke tahun 4 dan tahun 5, tahap 1, tahap 2, so mereka sudah belajar kursus-kursus foundation. So kursus-kursus foundation ini, so program mereka ini, mereka memfokus kepada 2 output, iaitu pertama mereka mendapat HSD, iaitu High School Diploma. Yang keduanya mereka of course mengambil SPM. Mana-mana sekolah pun sebenarnya walaupun ingin pintar berbakat, tapi fokus mereka dan juga pentingnya mereka rasakan bahawa SPM itu juga sebahagian daripada sistem yang kena mereka perolehi lah. Jadi ini 2 HSD dan juga SPM dan 2 program ataupun 2 yang mereka lalui, satu dah Science to Learn dan satu lagi ialah program DIP ataupun Digital Innovator punya program lah. So ini 2 program yang dilaksanakan di Pusat Permata Pintar dan inilah yang saya rasa kelebihan yang kita beri, the package penawaran yang kita beri kepada pelajar-pelajar pintar. Not only the Science to Learn, tapi kita ada program DIP which is very important untuk pelajar-pelajar ini fokus into. So mereka ini menjadi pelapis kepada generasi-generasi yang akan menggunakan inovasi yang teknologi digital masa akan datang. Tadi sebelum saya membuka sesi kita pada hari ini, saya sebut tentang masa depan digital negara dan sudah tentu untuk masa depan tu kita perlukan bakat. Betul. Jadi Digital Innovator Program DIP ni dia untuk budak-budak yang memang pandai computer science ke macam mana? Maaf saya kurang tahu. Saya minta Prof mungkin boleh jelaskan. Mereka pergi ke situ mereka buat apa kan? Mereka study apa dan selepas itu mereka pergi ke mana pula? Kan? Daniel, sangat sebelum saya menjawab soalan itu penting untuk saya menyatakan how important ataupun kenapa teknologi digital ataupun AI ini penting untuk kita wujudkan ataupun kita laksanakan di Malaysia. Because saya ini merupakan 2 aspek teknologi yang sangat penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi negara. So kita tak boleh lagi tertinggal ke belakang. So we have to follow the trend penggunaan teknologi yang mana teknologi memainkan peran penting seperti saya katakan tadi untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Dan dia juga merupakan automasi dan juga memberikan kecekapan kepada permintaan awam dan juga swasta. Selain daripada melalui pelaburan, selain daripada menjana pekerjaan di masa hadapan dan juga menggunakan beberapa inovasi untuk pendidikan, keselamatan, pendidikan dan sebagainya. So that is very important bagi saya kerana AI dan juga teknologi digital ini penting untuk Malaysia menjadi sebuah negara yang berdaya saing. Dia menjadi negara yang produktif, menjadi negara yang progresif dalam tujuan atau hala tujuan kita untuk menegakkan atau merancangkan digital economy. Jadi berbalik kepada kepentingan AI dan teknologi digital ini, saya rasa that's why kita kena ada bakat ataupun ada semua manusia yang pakar dalam bidang ini untuk memacu ekonomi digital ini. Itulah sebabnya saya rasakan bila kita ada di Pusat Permata Pintar ini, kita faham bahawa mereka ini merupakan pewaris masa depan. So kita kena menjadikan the talent, menjadikan the pipeline talent ini untuk generasi yang akan datang. Jadi konsep ataupun pembelajaran digital, teknologi digital dan juga AI ini perlu kita serapkan dan perlu kita semaikan di peringkat sekolah lagi. Jadi sebab itu kita merasakan bahawa program ini sangat penting untuk kita perkenalkan di Pusat Permata Pintar dan in fact ini merupakan satu program perintis yang pertama kali saya rasa dibuat dengan konteks kerjasama di antara UKM, Pusat Permata Pintar dan juga of course dengan MDEX, Malaysian Digital Economy Corporation yang memberi sokongan yang kuat untuk memastikan program ini berjalan dengan baik. Jadi saya rasa ini yang perlu kita lakukan
supaya program ini sebagai suatu program yang memberikan nafas baru dan juga memberikan kita supply of human talent untuk menggerakkan teknologi digital dan juga AI kita pada masa hadapan, saya rasa lah. Dan dalam program ni macam mana struktur program dia? Mungkin kita bermula dari permulaan program lah. Contohnya lah, sebab saya pun ada anak seorang kan. Kalau saya dapati anak saya terlalu pandai kan dalam digital teknologi ni, saya nak dia masuk dalam DIP. Tapi saya tak tahu pun DIP ni apa kan. Jadi macam mana proses kemasukan ya. Okey. Of course pelajar-pelajar ni saya katakan tadi, pelajar-pelajar ni terpilih masuk ke pusat perbelanjaan melalui beberapa proses. So kita ada memerlukan pelajar ini menjalani program atau ujian UKM 1, UKM 2 dan UKM 3. Yang mana kita bermula dengan ratusan pelajar yang pergi ke UKM 1 secara online, kemudian daripada UKM 1 itu mereka disaring. Sekitar beberapa belas ribu akan mengikuti program UKM 2 yang dilakukan ujian di beberapa pusat di seluruh Malaysia. Kemudian dari situ kita saring mereka sekitar 400-500 orang, kemudian mereka pergi UKM 3 dan sebagainya. So dalam UKM 3 ini kita akan lihat pelbagai aspek. Bukan saja kita lihat mereka ni dari segi intellectual mereka, IQ mereka, tapi kita juga melihat tendensi mereka. Melihat ke mana arah tuju mereka. So dalam konteks UKM 3 ini jugalah, ataupun kita panggil PPCS, kita panggil program perkhidmatan cuti sekolah yang biasa kita buat di akhir tahun. Dalam program ini kita berikan beberapa modul kepada pelajar-pelajar ini yang terpilih dan kita lihat bagaimana perkembangan akademik mereka, keintelektualan mereka, termasuk juga kebolehan mereka dalam penggunaan IT dan sebagainya. So sepatutnya pemilihan pelajar-pelajar ini telah pun kita lihat semasa mereka nak masuk. So kita dah kenal pasti pelajar-pelajar yang mempunyai tendensi macam Daniel katalah, yang berminat dalam DIP, ada kebolehan mereka, because kita nak lihat bahawa bakat yang ada mereka ini dapat kita gunakan sebaik yang mungkin. They have the bakat. Mereka punya keupayaan yang tinggi, berfikir yang tinggi, tetapi kita nak make sure mereka juga pergi kepada direction ataupun program-program yang mereka minati. So from this one lah kita telah kenal pasti. Because bila mereka masuk ke asas 1, mereka akan masuk aliran sains tulen dan juga mereka juga akan masuk ke program DIP program. That's why kita pilih mereka. Kemudian dari segi itulah pelajar-pelajar yang masuk ke DIP program ini akan melalui satu program yang saya rasa yang khusus, okey, menggunakan syllabus ataupun struktur kurikulum yang melibatkan penggunaan teknologi digital, melalui proses bimbingan industri as well, dan juga kita menggunakan beberapa fasilitas yang ada. Di peringkat asas 1, 2, 3 ni kita ada makmal. Dia ni kita panggil Digital Space Maker. Digital Space Maker ini sebenarnya merupakan suatu ekosistem yang sangat cantik, membantu keintelektualan mereka untuk mereka berkreatif menggunakan teknologi digital ini. Bukan saja mereka celik, bukan saja mereka tahu, tapi mereka boleh menggunakan peralatan-peralatan ada dalam Digital Space Maker ini untuk mereka berkreativiti dan menghasilkan suatu projek atau menghasilkan suatu aspek berkaitan dengan digital teknologi. Mereka boleh menggunakan dalam bentuk AI, website, games dan sebagainya. So ini merupakan sebahagian daripada struktur kurikulum dan juga penawaran package yang kita berikan kepada pelajar-pelajar DIP. Dan oleh teori, tapi mereka juga diberikan facilities, because Digital Space Maker ini bukan macam computer lab. Dia mempunyai beberapa peralatan yang lain yang menyokong minda pelajar-pelajar itu supaya mereka boleh berkreatif dan juga menghasilkan suatu produk-produk yang tentu, prototype yang tentu. Dan sebenarnya Daniel, 1, 2, 3 mereka berada di Seremban. So bila mereka masuk ke tahap 1, tahap 2, sebahagian dari pelajar ini akan pergi ke Forward College. So ini pun satu lagi struktur ataupun kurikulum yang diberikan ke pelajar DIP. So di peringkat mereka berada di asas 1, asas 2, asas 3, mereka diberikan asas tentang teori, tentang teknologi digital, AI dan sebagainya, dan disokong oleh Digital Space Maker tadi. So Digital Space Maker ini merupakan satu makmal yang saya katakan yang disokong ataupun supported by MDEX. So dalam konteks MDEX banyak memberikan sokongan untuk memastikan program jalan baik. So bila mereka masuk ke tahap 1, tahap 2, mereka akan pergi Forward College. Forward College ini merupakan kita punya strategic partner lah, yang bersama dengan MDEX dan juga bersama dengan UKM dan juga PPPN untuk more on advanced aspek lah. So di sana pelajar-pelajar ini akan didedahkan dengan kurikulum yang berasaskan kepada PBL. PBL bermaksud project based learning. Mereka belajar berasaskan kepada projek dan mereka diberikan projek-projek yang tentu, dan mereka ini mendapat bimbingan daripada the industrial player, the expert from industry dalam bidang teknologi digital dan juga AI. So mereka bukan setakat dengar saja, tetapi is a real
time yang mana mereka memang buat projek-projek yang diberikan oleh this bimbingan daripada industri. So they work together. So mereka mendapat dua, teori dan juga mendapat bagaimana nak menggunakan teknologi ini dan juga can get connected dengan secara direct dengan the big industri dalam artificial intelligence dan juga teknologi. Ini yang saya nampak kelebihan yang dipenuhi oleh pelajar-pelajar di Permata Bintang. So in fact, projek-projek mereka ini mereka bawa balik ke tahap 2, some of them can be patented. So kita ada di UKM, University at UKM yang mana produk-produk prototype yang dihasilkan pelajar-pelajar ini yang boleh kita ketengahkan dan boleh kita IP kan. So ini yang saya nampak baiknya the struktur dan sistem yang ada di IP ini yang melibatkan MDEX, yang melibatkan industry players secara direct right from mereka berada di tahun 1, asas 1 sampai mereka tahap 2, dan ini sampai satu package yang sangat baik, can be a good feeder for the next generation. Because mereka inilah akan menjadi penggerak kepada teknologi digital dan juga AI pada masa akan datang. Jadi apa yang saya ulang sikit balik apa yang Prof sebut tadi yang saya faham, budak-budak ni masuk ikut IQ dan kemampuan yang lain yang luar biasa lah daripada orang biasa. Mereka akan masuk, kalau kita orang biasa tingkatan, kalau untuk mereka ni panggil asas 1 atau tahap 1, tahap 2. Betul. Mata-mata pelajaran yang ada tu data science, IoT, Internet of Things. Kemudian naik ke tahap 2 di mana dia ada artificial intelligence dengan cyber security. Sebagai seorang ibu bapa lah kan, kita selain kita ambil berat tentang pembangunan intellectual, akademik, pencapaian dan sebagainya, kita juga fikir tentang emosi, rohani dan sebagainya. Orang panggil the non-scientific punya aspek, tapi penting juga sebagai seorang manusia yang mature dan sebagainya. So I guess the concern is sebab mereka ni masih budak kan, tapi dia kena masuk dengan kelas yang dengan remaja lain yang juga pandai, tapi sebab dia yang terlebih pandai ni, dia pergi situ. So how are they going to, atau mungkin di IP ni ada usaha tak untuk menolong that transition kan, seorang budak umur 12 nak study dengan 18 contohnya kan, emotionally dan sebagainya. So di IP ada apa-apa kemudahan atau dorongan yang diberikan? Okey, Daniel, terima kasih. Sebelum saya bagi kepada menjawab soalan itu, menarik juga bila dikatakan tentang struktur tadilah. Itu saya katakan program-program yang kita wujudkan di IP ini melibatkan juga UKM. So terdapat juga kursus-kursus yang you mention tadi yang berkaitan dengan IoT, yang berkaitan dengan data science, yang berkaitan dengan artificial intelligence dan juga cyber security. So ini mereka perlu semasa mereka berada di tahap 1 dan juga tahap 2 lah. So proses ini disokong oleh tenaga-tenaga pensyarah ataupun professors yang ada UKM, terutama di Fakulti Sains Teknologi dan juga Sains Maklumat lah, yang mana membantu program kita untuk kita menggerakkan juga memberikan mereka tentang maklumat ataupun ilmu berkaitan dengan keempat-empat aspek inilah. So this is very important. So itu yang menjadikan mereka ni satu whole package yang saya rasa sangat menarik. So mereka berada di luar, mereka familiar dan juga biasa dengan all these teknologi yang kita kenalkan di peringkat UKM. Berbalik ke soalan yang Daniel mention tadilah. So pelajar-pelajar ini sebenarnya dia, saya katakan tadi, mereka ni mempunyai intelektual yang berbeza. Dan mereka berada di pusat perantauan pintar dan memang pelajar-pelajar ini sebenarnya kalau kita lihat mereka bijak, tetapi mereka sebenarnya mempunyai emosi-emosi yang tertentu. Bila saya masuk ke pusat perantauan pintar, so this is the thing yang saya belajar lah. So we have to handle their emotion. So mereka mesti hebat dari segi Jerry maksud jasmaninya, emosinya, rohani dan juga keintelektualannya. So ini yang ada di pusat pemantau pintar. Because ada setengah orang kata, wah pelajar-pelajar ini dia hebat kan, tapi mungkin emosinya pun hebat kan, tetapi mereka juga seperti manusia yang lain. So kita ada counselors di pusat pemantau pintar yang melihat kepada aspek-aspek emosi. Supaya pelajar-pelajar ini kadang-kadang Daniel memang saya setujulah. Mereka ini pelajar grup yang pandai. So bila mereka berada dalam satu kelas dan mereka berada dalam suatu suasana yang mungkin tidak bersama dengan umur mereka, so cara pemikiran mereka itu berbeza. Walaupun mereka berumur 12 tahun, 13 tahun tapi mereka hebat, tapi dari segi fisiologinya masih lagi pelajar-pelajar yang 12 tahun. Kalau dulu nak main guli jugalah kan. So kalau bercampur dengan 18 tahun macam mana? Tapi pemikiran mereka hebat. Betul. But basically, basicnya, fundamentalnya mereka masih lagi pelajar itu. So di konsep itu kita ada perkenalkan counselors yang mana akan melihat aspek emosi pelajar-pelajar ini.
Pelajar-pelajar ini ialah pelajar-pelajar yang bukan setakat nak pegang saja, nak tengok Daniel. Dia nak pegang tidak Daniel. But they want to explore lebih. Itu kelebihan yang ada pada pelajar-pelajar Pusat Permata Pintar. That's why dari segi aspek pergaulan, dari segi aspek emosi mereka itu perlu kita kawal. You know dia hebat, tetapi if they don't get what they want, mereka buat sesuatu yang di luar pemikiran kita. Jadi kita kena kawal emosi mereka jugalah. Jadi dalam konteks mereka untuk bersama dengan pelajar-pelajar yang lain, memang kita lihat perlu ada suatu suasana yang harmonis, dan itulah kita lihat di Pusat Permata Pintar kita ada aspek bagaimana emosi mereka kita jaga. Dari segi intelektualan mereka, kita rasa mereka hebat. Tapi dalam mereka menduduki program akademik dan sebagainya, kita kena pastikan juga emosi mereka ini juga berjalan dengan baik. Betul. So saya ingat tidak ada isu dari segi itu. So kalau ini dikawal dengan baik, because Pusat Permata Pintar ini kita dah tahu dari awal lagi bila kita buat, this a kind of student ataupun group of student yang kita kena lihat semua aspek mereka. Mereka tidak seperti sekolah biasa, yang kita nampak, tetapi dari segi pemikiran mereka itu agak berbeza. So have to take care of them very well. If you tak jaga dia betul-betul, you might not achieve what we want from them. That is very important bagi saya. Mereka semua ni modal insan lah, atau human resource lah untuk masa depan negara dan sebagainya. But they are also human beings. Kan kita tak boleh treat them like a factory ke apa kan. So saya yakin lah dekat bila saya dengar penjelasan dari Prof, DIP ni juga memberikan titik berat pembangunan emosi, morality dan sebagainya dan budak-budak, bukan hanya fokus on the intellectual lah. Saya rasa itu penting untuk mencipta individu yang seimbang situ kan. Okey. Mungkin Prof boleh share sedikit statistik setakat ni dah berapa ramai pelajar yang telah melalui program DIP, dan mungkin sebagai pengakhiran untuk sesi kita nanti, dia punya cabaran. Apa cabaran DIP? Sebab kita dengar semua ni penting, kerja ni penting. Sudah tentu ada cabaran dia. So mungkin Prof boleh berkongsi. Terima kasih Daniel. Untuk setakat inilah yang saya dimaklumkan bahawa kita ada sekitar 224 pelajar yang mengikuti program DIP ini daripada asas 1 sampai kepada tahap 2 lah. So setiap kelas itu ada pelajar-pelajar yang mengambil DIP, so 224. Dan pelajar-pelajar yang datang daripada berbagai latar belakang. Dan ada juga yang datang daripada kumpulan B40 dan sebagainya. Saya kira ini satu konsep yang sangat baik, because kita berikan pendedahan kepada mereka. Walaupun mereka ini mempunyai latar belakang yang rendah dari segi ekonominya, pendapatan keluarga dan sebagainya, tapi kita beri peluang kepada mereka. So Pusat Permata Pintar memberikan ruang yang sangat besar, opportunity yang besar, peluang yang besar kepada pelajar-pelajar ini untuk mengikuti program AI ataupun teknologi digital ini. Kerana ini merupakan teknologi masa depan. So kita kenal pasti mereka yang berpotensi, yang ada bakat untuk meneruskan program DIP ini, sehinggalah mereka ini masuk ke fakulti dan seterusnya menyumbang kepada negara. So saya nak mention sikit Daniel, mungkin daripada 224 ini, selain daripada program-program akademik, so pelajar-pelajar juga diberikan peluang ataupun opportunity untuk mereka mengikuti pertandingan dalam bidang ataupun dalam konteks di teknologi digital dan juga AI di merata tempat di dalam negara dan juga di luar negara lah. So hasil daripada program DIP ini yang kita bina dari ekosistem ini membolehkan pelajar-pelajar ini bertanding, compete dan bersaing di peringkat kebangsaan dan juga di peringkat antarabangsa. Dan ini terbukti melalui pencapaian mereka yang sangat hebat lah. Saya berada di Pusat Pendidikan ini baru setahun setengah, setahun lebih, tetapi saya telah pun memahami bahawa sebelum ini mereka telah pun memasuki berbagai pertandingan dalam konteks digital, teknologi digital, AI to showcase dia punya projek-projek digital, tak kira sama dalam membentuk apps, AI, game, hardware dan sebagainya, dan ini terbukti melalui pencapaian mereka mendapat kemenangan atau mendapat emas dan sebagainya di peringkat antarabangsa. Mungkin ada beberapa, Daniel, yang saya nak mention di sini, beberapa pencapaian pelajar yang boleh saya nyatakan sini adalah, antara lainnya adalah pelajar Syafiqah Akila binti Rashidi yang telah mendapat pingat emas dalam pertandingan di Horizon Olympiad Global Round 2025 yang diadakan di USA. So ini ialah di peringkat antarabangsa. Bagaimana mereka mencapai pencapaian yang hebat di situ. Kemudian kita juga pelajar Liu Jia Jin yang menjadi juara atau pemenang skor tinggi yang mengambil bahagian dalam Southeast Asia Computer Science Olympiad Sekso di Korea pada tahun 2025. Tahun ini jugalah. Dan dia merupakan dalam kelompok 10 yang terbaik. So ini pelajar-pelajar yang hebat
yang bertanding di peringkat antarabangsa. When we talk about Olympiad ni maksudnya dia ni is peringkat antarabangsa lah. Di dalam tu kita tak risau. Dalam tu memang mereka hebat. Tapi kita nak tunjukkan bagaimana mereka bertanding di peringkat antarabangsa. Kemudian kita juga pelajar yang bernama Kyra Adrina dan juga Benjamin Oy yang mewakili Malaysia untuk First Global Challenge 2024 di Athens, Greece. Dan mereka ni berjaya menempatkan diri mereka dalam pasukan yang terbaik, menang 3 anugerah antarabangsa, iaitu Global Explorer, Video Storytelling dan Social Media Challenge. Dan ini melibatkan 190 negara yang bertanding. But mereka mencapai kejayaan yang hebat di peringkat antarabangsa lah. Di peringkat dalaman ini, baru-baru ini saya ingat ada satu juga program yang supported by MDEC as well, iaitu kita panggil Coolest Project Malaysia, anjuran Broadcom Foundation dan Penang Science Cluster. So projek ini juga mendapat support dan sokongan yang baik daripada MDEX. So pertandingan ini bukan pertandingan yang mana mereka membentang projek digital mereka dalam konteks kategori website, AI, virtual programming, hardware, games dan sebagainya. So mereka mendapat 2 anugerah daripada projek mereka. Yang layak ke final 3, tapi yang dapat masuk ke final dapat anugerah ada 2 projek, iaitu projek untuk Pladex, iaitu kategori AI, Artificial Intelligence, dan juga kategori website. So ini antara pencapaian saya rasa pencapaian hebat yang dicapai oleh pelajar-pelajar kita lah. Bukan setakat akademik, teori, tetapi juga mereka menunjukkan apa yang mereka belajar itu di peringkat antarabangsa. Soalan Daniel tadilah yang berkaitan dengan cabaran ataupun apakah challenge yang dihadapi oleh program BIP ini. Bagi saya ini sentiasa ada cabaran. Kerana program BIP ini program yang melibatkan teknologi tinggi. Melibatkan AI, teknologi digital dan sebagainya. So it has to be supported by aspek-aspek yang penting, terutama dari segi facilities, terutama dari segi bimbingan industries, dari segi struktur dan kurikulumnya, dan of course dari segi funding. So bagi saya ini sangat penting funding, because program ini seperti saya katakan tadi memerlukan facilities. MDEC telah memberikan kita satu makmal yang saya mention di peringkat awal tadi, iaitu Digital Space Maker, which is very important. Without Digital Space Maker ini, saya kata AI yang diberikan kepada pelajar-pelajar pilihan tidak lengkap. So they have to have their practical as well. Jadi Digital Space Maker ini sangat penting. Di dalam terdapat berbagai peralatan AI dan juga peran teknologi digital untuk menyokong sistem pembelajaran pelajar-pelajar ini. Dan ini perlu kita pastikan bahawa kesinambungan program ini bersama juga dengan Forward College. Forward College ini pun saya katakan tadi di advance aspek di PPPN, Digital Space Maker is peringkat asasnya, kemudian mereka advance bagi ke Forward College. Mereka bersama-sama dengan pemain industri, bersama dengan expert dalam bidang-bidang AI dan juga teknologi digital, mereka melakukan projek PBL dan sebagainya. Ini memerlukan suatu aspek ataupun sokongan yang sangat kuat untuk memastikan program ini berjalan dengan baik. Bagi saya sayang, Daniel, kalau program ini tidak dapat kita perluaskan. So kesinambungannya kena ada, dan ini perlu diperluaskan. Jadi inilah kita rasa untuk kita memahamkan kepada masyarakat di luar sana bagaimana pentingnya program ini untuk kita perluaskan, bagaimana penting program ini untuk kita teruskan. Kerana kita tidak boleh miss out dalam negara nak progresif kepada AI dan teknologi. So the pipeline untuk menghasilkan pelajar-pelajar ini perlu kita buat di peringkat sekolah menengah lagi. Jadi itulah saya rasa untuk memastikan program ini berjalan dengan baik, kita kena ada awareness di kalangan masyarakat di luar sana untuk membantu kita dan juga memandu MDEX dan juga PPN untuk meneruskan kesinambungan ini, dan kita boleh perluaskan program ini sebaik yang mungkin. The challenge ialah untuk kita mendapatkan kewangan untuk makmal Digital Maker Space ini untuk kita teruskan. Because dalam makmal itu saya katakan tadi banyak peralatan-peralatan yang digunakan secara hands-on. Dan saya dengar juga tadi dia pergi pertandingan sebab kita nak, kadang-kadang orang Malaysia pelik Prof ni. Kita orang Malaysia ni kita nak the best. Kita nak yang global, antarabangsa dan sebagainya. Sebab kalau duit tak nak. Tak nak. Tapi satu dia ni bagus because di peringkat pusat penelitian bagus. Kami terutama the parents I think the parents now mempunyai celik IT yang hebat. So mereka banyak juga membantu kita. Kadang-kadang mereka yang sebenarnya nak menggerakkan anak mereka ni pergi. Pemata pintar, why not sending our kids and sebagainya. We willing to spend some of the cost. So saya sebenarnya banyak terima kasih juga kepada ibu bapa lah yang mereka mula melihat tentang kepentingan program ini untuk anak-anak mereka.
Selain daripada ibu bapa juga PIBG. Because kita di PPN ni, Daniel, macam sekolah juga. So, we ada PIBG. Ada PIBG. Saya penasihat PIBG. Oh. So, PIBG juga mainkan peran penting, memberikan sokongan untuk membolehkan pelajar ini bergerak keluar, mengikuti pertandingan Olimpiad dan sebagainya. Because kos di luar tu sangat tinggi. So, dalam negara kita tidak ada masalah, tapi di luar. So, itulah saya katakan tadi. Selain daripada kos-kos yang kita buat semasa kita berada di Forward College dan sebagainya, so itu semua memerlukan sebahagian dari sumber kewangan untuk kita pastikan program ini berjalan dengan baik lah. Jadi umumnya lah cabaran yang besar bagi kita lah untuk kita mendapatkan dana ini, dan kita berhasrat untuk tahun 2025 inilah kita berhasrat untuk menjana the fundraising ini, funding ini sekitar 1 juta by 2025. I hope lah, tapi saya tidak ada maklumat sekarang berapa banyak yang kita telah ada. Dan mungkin pada 2026 kita nak berjalan lagi sekitar 0.5 million, so we about 1.5 million. Because cost ini perlu ada untuk kita pastikan ekosistemnya, programnya dapat berjalan seperti mana kita jalankan sebelum inilah. Dan okey, kalau macam saya pun bapa orang, kan, saya dengar, saya teruja, saya nak buat sumbangan lah pada program DIP ni. Bagaimana proses dia untuk... Okey, sebenarnya kita MDEC sebenarnya, Diterjun MDEC sekarang telah menjalankan satu inisiatif Daniel, untuk kita mendapatkan sumbangan ataupun dana lah. So banyak kita buat, dan kita juga akan adakan beberapa program. Yang program yang terdekat lah untuk program kita Open Day, program kita DIP yang kita buat di Seremban pada minggu hadapan. So di situ juga kita akan ada panggil press conference lah, ataupun kita akan wujud satu tabung UKM. Tabung UKM ni sebenarnya telah wujud lama sebenarnya. Cuma dia punya dana tu Daniel tak bertambah-tambah lagi. So maksud kita kena perhebatkan lagi lah promosi dan sebagainya. Tapi kalau Daniel nak menabung di UKM sangat-sangat dialukan sangat. Saya pun sebagai parent, saya pernah pergi ke Forward College. Saya melihat sendiri secara real time bagaimana mereka melakukan aktiviti, program menjalankan sangat menarik. If I don't get scholarship, anak saya tak dapat sekolah dan sebagainya, mungkin saya have to find my own money. Because saya melihat kepada impact dan juga output yang mereka perolehi semasa mereka mengadakan program ni Forward College tadi dah. Jadi itu sebab saya sangat penting untuk kita pastikan cabaran masa akan datang, untuk kita teruskan mendapat dana yang cukup, the fundraising ini. Dan kita di UK memang ada wujudkan satu tabung UKM. So kita akan maklumkan nanti kepada publik bagaimana publik boleh memberikan sumbangan ikut saluran yang betul, okey, untuk membantu kita lah zakat yang boleh bagi kita pastikan, because not for us Daniel, tapi untuk anak-anak kita, untuk generasi kita yang akan datang, they have the capability, mereka mempunyai kebolehan, bakat, tetapi tidak diasuh dan tidak di-guide dengan betul. Sayang bagi kita lah. Sebab kita pastikan bahawa program ini akan terus berjalan sebaiknya mungkin, dan kita juga memohonlah sumbangan dan juga whatever bentuk contribution yang dia boleh diberikan oleh masyarakat, NGOs, organisasi dan sebagainya. Dan sudah tentu kami berharap penonton studio Channel 10 Malaysia akan menonton dan akan lebih faham. Untuk kemudahan orang ramai, kita akan bubur link jugalah dalam description video ni bawah nanti. Tapi saya pun nak cakap terima kasih lah Prof atas usaha murni ini membangunkan bakal-bakal digital masa depan Malaysia. The world will only become more and more bergantung kepada teknologi, dan sudah tentu Malaysia kita tak nak terlalu jauh lah ketinggalan. Kalau boleh kita nak memimpin, tapi kita pun kalau boleh tak nak terlalu, kita mau jadi end users, but you want to be enablers. Exactly. Saya rasa itu cabaran yang kerajaan pun cuba nak buat, di mana selama ni kita consume, tapi sekarang kita nak move up the value chain to create pula kan. So bagi pihak ibu bapa, saya cakaplah terima kasih kepada Prof. Dan kita pun sudah sampai penghujung sesi ini. Jadi bersama saya hari ini Profesor Dr. Ismail Nizan Ismail, Pengarah Pusat Permata Pintar Negara di Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya berterima kasih kepada penonton Channel 10 Malaysia, dan berharap untuk kita share kepada ibu-ibu, bapa-bapa di luar sana. Dan sekiranya berminat untuk membuat apa-apa sumbangan, boleh merujuk kepada link di bawah video ini. Jadi sekian, terima kasih. Selamat jumpa lagi.